Selamat datang kepada semua pengurus kanan ke sesi analisis ringkas kita hari ini. Kita akan bincangkan satu topik yang sejujurnya sangat kritikal untuk mana-mana barisan pemimpin, iaitu ancaman tersembunyi terhadap objektiviti kita. Sebagai ketua, anda mungkin buat berpuluh, malah beratus keputusan besar setiap minggu. Dari kelulusan bajet sampai ke hala tuju strategik, semuanya ada di atas bahu anda. Setiap satu keputusan ni ada impak besar pada syarikat dan staf kita. Tapi, pernah tak terfikir sejauh mana kita pasti yang keputusan tu betul-betul bebas daripada titik buta? Adakah rasional kita tu 100% sempurna? Mari kita bedah bahan sumber kita hari ini untuk bongkar halanan individu yang diam-diam mensabotaj pembuatan keputusan yang rasional. Okey, mari kita terus selami perkara ini. Cuba renungkan betul-betul soalan di depan anda ni. Adakah keputusan anda benar-benar objektif? Bayangkan situasi ni. Tim anda baru sahaja bentangkan data analisis yang sangat komprehensif untuk satu projek baru. Adakah penilaian akhir anda tu memang betul-betul berdasarkan fakta yang dibentangkan 100%? Kita semua suka anggap diri kita ni profesional yang sangat rasional kan? Tapi realitinya, walaupun niat kita baik, kita tetap buat silap bila menilai. Dan kelemahan ni bukannya datang dari luar tau, tapi ia sebenarnya bermula dari dalam diri kita sendiri, menyelinap masuk ke dalam fikiran tanpa kita sedar pun. Kita semua tahu macam mana realiti dunia korporat sekarang. Jadual padat, mesyuarat berturut-turut tanpa henti, tarikh akhir yang asyik mengejar. Benda ni dah jadi makanan ruji kita sebagai pengurus. Kertas kerja yang bertimbun dan jadual yang memenatkan ni tak dinafikan memang sering melahirkan kecuaian dan kecincaian di tempat kerja. Kalau kita tengok punca kesilapan harian ni, akar umbinya selalunya datang dari batasan fizikal kita sendiri, iaitu keletihan dan beban tugas yang terlampau berat. Bayangkan bila badan dan otak anda dah letih lesu lepas berjam-jam selesaikan masalah, ketajaman fikiran tu memang menjunam. Anda mula terlepas pandang butiran penting, dan penurunan tenaga inilah yang secara langsung menyumbang kepada kesilapan operasi harian tim anda. Perkara ni bawa kita kepada satu perbezaan yang sangat penting untuk difahami oleh setiap pemimpin, iaitu perbezaan antara ancaman yang kita nampak dengan ancaman yang kita tak nampak. Di satu sudut, kita ada halangan fizikal macam keletihan dan beban kerja yang melampau tadi. Ini musuh yang nyata. Kita tahu bila kita penat sebab kita boleh rasa secara fizikal. Tapi, sumber kita dedahkan yang sebenarnya ada ancaman yang jauh lebih bahaya bersembunyi di bawah permukaan sedar kita. Ancaman ni tak bagi apa-apa amaran pun. Inilah yang dipanggil halangan minda atau bias kognitif. Ia memang dah berakar umbi dalam cara otak kita memproses maklumat setiap hari. Poin yang paling penting untuk kita pegang kat sini ialah bias kognitif ni sebenarnya berfungsi macam jalan pintas mental. Otak kita memang secara semula jadi suka guna jalan pintas ni untuk lajukan proses pemikiran kita. Bila anda kena buat keputusan cepat-cepat bawah tekanan, otak anda cuma nak tolong je. Sebab tu bias ni nampak macam tak berbahaya pada awalnya, malah siap bagi ilusi yang kita ni cekap dan konongnya jimatkan masa. Tapi awas ya, berdasarkan rangka kerja Kolela pada tahun 2008, jalan pintas mental inilah yang selalu sangat cetuskan bencana besar dalam pengurusan. Ia umpama perangkap senyap yang secara konsisten menghancurkan analisis data objektif di tempat kerja. Mari kita tengok ancaman minda pertama daripada rangka kerja Kolela ni. Namanya bias pengesahan atau confirmation bias. Ini situasi yang sangat biasa berlaku, di mana pembuat keputusan mula cari maklumat yang cuma sahkan kepercayaan dan idea yang memang dah sedia ada dalam kepala mereka. Dan perhatikan benda kritikal ni. Ia berlaku sangat awal dalam proses buat keputusan tu. Bayangkan, baru je satu projek dibentangkan, sebelum sempat pun tengok data secara objektif, otak anda dah set arah mana nak pergi. Anda secara automatik akan fokus pada pandangan yang selari dengan pendapat anda dan terus tolak tepi pandangan yang berbeza. Sekarang, apa yang sangat menarik tentang slide ni ialah proses ni selalunya berlaku tanpa kita sedar pun. Sebagai ketua, anda mungkin betul-betul yakin yang anda tengah teliti data secara objektif dan seimbang, tapi hakikatnya, otak anda tengah sibuk menapis masuk maklumat yang sokong pendapat awal anda je. Yang lebih teruk, sumber kita tekankan yang pembuat keputusan akan langsung tak nampak fakta yang bercanggah, walaupun masa diorang tengah buat penilaian semula keputusan tu. Bukti yang menentang idea anda mungkin dah terang-terang ada kat depan mata, macam laporan yang tunjuk kelemahan ketara strategi baru tu, tapi bias pengesahan ni buatkan minda anda tertutup rapat. Seterusnya, kita beralih ke halangan minda yang kedua. Bias mudah diimbas kembali atau recall bias. Yang ini pun sangat berbahaya. Pembuat keputusan ambil jalan pintas di mana mereka tak rujuk laporan penuh, tak semak pangkalan data secara menyeluruh dan tak minta kajian lanjut dari staf.
Habis tu, diorang buat apa? Diorang cuma cedok maklumat bulat-bulat dari memori sendiri dan bergantung pada apa yang paling mudah nak diingat pada waktu tu. Dalam meeting pengurusan yang pantas dan mendesak, kita memang selalu harapkan memori untuk jawab soalan kan? Tapi pendekatan ni buatkan data yang dikumpul tu jadi sangat terhad, cetek dan sememangnya tak lengkap langsung. Cuba perhatikan perbandingan kat sini untuk betul-betul faham impak negatif bias ni pada organisasi anda. Maklumat yang terang, sensasi, mengejutkan atau benda yang baru sangat berlaku, ia memang akan lekat dalam ingatan. Segar dalam kepala macam satu babak filem. Tapi sumber kita bagi amaran keras. Maklumat ni boleh jadi sangat mengelirukan. Ia memperdaya otak anda untuk percaya yang anda dah faham keseluruhan isu. Padahal anda cuma pegang satu keping puzzle je. Anda akan terus hilang gambaran realiti objektif sebab memori anda cuma filter dan serlahkan peristiwa yang paling dramatik sekaligus menggaburkan fakta-fakta penting yang lain. Halangan individu yang ketiga dan terakhir dari Kolila ialah bias sauh atau anchoring bias. Analogi perniagaan dia sangat ringkas tapi tepat. Bayangkan sebuah kapal yang dah labuhkan sauh berat dia kat dasar laut. Kapal tu terikat kuat dan ombak kuat macam mana pun takkan boleh tolak dia jauh dari titik tu. Bias ni buatkan kita letak terlalu banyak penekanan pada maklumat awal atau maklumat pertama yang kita terima. Maklumat pertama tu akan terus dominasi dan ikat keseluruhan proses pemikiran anda. Tak kisahlah betapa banyak fakta baru yang jauh lebih berkualiti datang lepas tu. Mari kita beralih dan lihat bagaimana perkara ini terbina dalam dunia nyata, terutamanya masa situasi tegang macam mesyuarat perancangan bajet anda. Ini langkah demi langkah macam mana kesilapan ini terjadi. Langkah pertama, anda dapat secebis maklumat awal. Contohnya, satu angka bajet tak rasmi, cuma anggaran kasar je dari rakan sekerja masa borak kat lobi. Langkah kedua, beberapa minggu berlalu, tim kewangan pun bentangkan pelbagai data tambahan dan sebut harga yang jauh lebih terperinci. Tapi, masalah kritikal muncul kat langkah ketiga. Walaupun anda dah ada lambakan data yang kukuh sekarang, angka awal dari langkah satu tadi masih ada pengaruh yang terlampau kuat pada kesimpulan akhir anda. Pengaruh tu memang tak wajar, tapi sauh mental tu terus mencengkam keputusan kewangan syarikat secara tidak rasional. Sebagai kesimpulan penting daripada sumber kita hari ini, gabungan halangan fizikal harian macam penat dan beban kerja tadi, ditambah pula dengan ancaman minda tersembunyi iaitu bias kognitif ni. Semua ni akan terus-menerus halang objektiviti sebenar dalam kepimpinan anda. Untuk faham sedalam-dalamnya ketiga-tiga bias ni, iaitu pengesahan, mudah diimbas kembali dan sauh, bukannya sekadar teori atas kertas tau. Ini adalah syarat wajib dan perisai kritikal bagi mana-mana pemimpin korporat yang nak pastikan penilaian tim tu lebih tepat, lebih telus dan 100% bersandarkan fakta tulen demi masa depan organisasi. Jadi, untuk menutup sesi kita pada hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang provokatif untuk anda bawa ke mesyuarat seterusnya. Sila renungkan perkara ini sedalam-dalamnya. Antara tiga bias ni, pengesahan, recall atau sauh, yang mana satukah secara rahsia dah memutarbelitkan keputusan besar anda yang terakhir baru-baru ni? Bila kita sedar yang ancaman minda ni sentiasa bersembunyi di sebalik setiap perbincangan pengurusan, itu adalah langkah pertama yang paling krusial untuk kembali kawal kualiti keputusan kita. Ambil masa sekejap, sentiasa semak balik proses pemikiran anda. Terus amalkan kesedaran objektif. Hati-hati dengan jalan pintas mental dan selamat memimpin dengan lebih cemerlang.